Daniel telah pun dibawa ke Mahkamah Putrajaya. Hai, Assalamualaikum. Saya percaya kita semua tahu bahawa pada hari ini Naim Daniel telah pun dibawa ke Mahkamah Putrajaya untuk dibacakan pertuduhan di bawah Seksyen 14-A Akta Kesalahan Seksual terhadap kanak-kanak, yang mana sekiranya disabitkan boleh dikenakan pemenjaraan 20 tahun maksimum. Untuk anda yang bertanyakan kenapa Naim Daniel hadir ke mahkamah dalam keadaan tidak digari, anda kena faham Naim Daniel bukan berada dalam tahanan semasa pertuduhan dibacakan, maka tidak ada keperluan untuk digari semasa dibawa ke mahkamah ataupun hadir ke mahkamah. Soalan yang kedua yang timbul, kanak-kanak ini dikatakan berusia 17 tahun 7 bulan. Kenapa masih didefinisikan sebagai kanak-kanak? Untuk anda yang tidak tahu, Akta Kanak-kanak